Rentetan kekalahan demi kekalahan Liverpool akhirnya berakhir. Mereka meraih kemenangan besar 5-1 ke atas Frankfurt dalam aksi Liga Juara. Ya. Lo tahu video ni lambat. Tapi lo dah buat skrip. Rugilah lo tak buat video. Jadi izinkan lo buat video ni ya. Dalam perlawanan ini, nasib kekalahan seperti mahu berulang lagi untuk Liverpool apabila mereka terlebih dahulu ketinggalan dalam perlawanan ini. Tapi Hugo Ekitike menjarikan gol penyamaan yang penting untuk cetuskan kebangkitan, disusuli gol Virgil van Dijk dan Ibrahim Konate memberikan kelebihan dengan tandukan daripada sepakan penjuru. Gakpo dan Szoboszlai melengkapkan kemenangan bergaya Liverpool dengan masing-masing menjarikan satu gol. Itu pemain yang menjarikan gol. Tumpuan utama juga patut diberikan kepada persembahan Florian Wirtz. Dalam perlawanan ini, Wirtz pada mulanya kelihatan kurang selesa bermain di posisi sayap kanan dalam formasi 4 pemain tengah. Beliau sering dilihat memeriksa kedudukannya dan membuat kesilapan hantaran pada awal permainan. Namun, selepas pelarasan taktik kepada formasi 4-2-2-2 di mana Wirtz dan Gakpo bermain lebih ke tengah dan tinggi, prestasi pemain antarabangsa Jerman itu meningkat mendadak. Beliau mula menemui ruang dalam peranan inside forwardnya. Wirtz cemerlang pada separuh masa kedua dengan menyumbang 2 batuan gol. Beliau membuat hantaran silang untuk Gakpo menjadikan gol dan kemudian memberikan hantaran pendek kepada Szoboszlai untuk melepaskan rembatan jarak 25 ela. Walaupun permulaan yang goyah, Wirtz memainkan peranan penting dalam mengemudi serangan Liverpool dan membolehkan mereka meraih kemenangan besar. Adakah Wirtz sudah mula menemui rentaknya? Kita tengok dalam perlawanan seterusnya.